Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam kawan insania, salam JPS Selangor sentiasa berkualiti dan terus unggul. Salam PPD Hulu Langat sejahtera. Yang berusaha Puan Zaliza binti Amir Nordin, tolong kanan hal ehwal murid. Puan Zaidah binti Aris, tolong kanan kau kurikulum. Encik Muhammad Saidi bin Syafi'i, tolong kanan pendidikan khas. Seterusnya yang dihormati guru-guru dan rakan-rakan. Hari ini saya ingin berkongsi tentang elemen-elemen penting dalam pembentukan sosial unggul melalui program Wira SK Jalan 6. Elemen Wira SK Jalan 6 yang pertama ialah Lensa Bicara. Ia merupakan program cerdasan inspirasi yang memberi peluang dan pengalaman berharga kepada murid-murid untuk menyerahkan potensi diri. Melalui program ini, kami digalakkan untuk lebih yakin, berani bersuara, menyerahkan bakat juga potensi dan terus gemilang. Elemen kedua ialah 4S, iaitu senyum, salam, sapa dan smile. Amalan ini menjadi budaya harian kita di sekolah. Ia melatih kita untuk sentiasa menghormati antara satu sama lain dan mewujudkan suasana yang mesra serta harmoni. Smile ini diterapkan bersama dengan memberi intipati, penjagaan diri baik dan sempurna demi menjadi murid sentiasa kemas dan bersih. Selepas ini, semua murid SK Jalan 6 kemas dan bergaya. Elemen ketiga ialah kami juara. Semangat ini mengajar kita untuk sentiasa bersikap positif dan tidak mudah berputus asa. Kita percaya bahawa kejayaan akan datang kepada mereka yang terus berusaha dan berfikiran terbuka. Elemen keempat ialah cegah dan sejahtera. Elemen ini menekankan tentang pencegahan buli, pencegahan gangguan seksual dan kepentingan kesejahteraan mental. Kita diberi kesedaran bahawa menjaga keselamatan dan kesejahteraan adalah tanggungjawab bersama. Kita hindari manusia yang tidak bermaruah dan tidak berakhlak. Elemen kelima ialah sedia membantu. Kita dididik untuk bersikap ringan tulang, sentiasa ingin membantu dan memberi pertolongan kepada sesiapa sahaja. Sikap ini membina kerjasama dan rasa prihatin dalam kalangan murid. Dan yang terakhir, elemen Wira SK Jalan 6 yang keenam ialah kotak kebaikan. Melalui konsep Lost and Found, kita belajar tentang kejujuran dan amanah. Kotak ini memberi kemudahan kepada warga sekolah dalam mencari barangan yang hilang. Selepas ini, hilang barang atau jumpa barang boleh cari depan bilik kaunseling kotak kebaikan. Kesemua elemen ini membentuk asas kepada murid yang bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga tinggi nilai murninya dan kepimpinan. Wira SK Jalan 6, itulah kita, berjiwa wira, beraksi gemilang. Sekian, terima kasih. Baiklah, majlis dengan ini menjemput Puan Zaliza binti Amir Nordin menyampaikan ucapan perasmian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam karamah Islam, salam
Wira SK Darul 6 bukan sekadar nama tetapi satu identiti yang membawa harapan besar bahawa murid-murid kita bukan sekadar pelajar biasa tetapi wira kecil yang bakal membawa perubahan positif kepada sekolah, masyarakat dan masa depan negara. Anak-anak murid yang dikasihi, melalui program ini kalian akan didedahkan dengan pelbagai nilai dan amalan positif yang akan membentuk jati diri anda semua. Anda akan dilatih untuk lebih berani bercakap. Okay, you have to be brave. Bercakap. Dia bukan bercakap yang main-main ya. Bercakap yang ada intipati yang bernas, yang padat. Lebih prihatin terhadap kawan, rakan-rakan, lebih menghormati guru dan lebih bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran. Anda juga akan dibimbing supaya sentiasa positif, rajin membantu, menghargai perasaan orang lain dan sentiasa menjaga maruah serta keselamatan diri. Ingatlah, seorang wira tidak semestinya gagah, tetapi seorang wira adalah mereka yang berbuat baik walaupun tanpa disuruh. Okey. Dan kepada guru-guru yang saya hormati, peranan kita adalah amat penting dalam memastikan nilai-nilai ini dapat diterap secara konsisten. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga menjadi model kepada nilai murni yang ingin kita tanamkan. Melalui pendekatan yang penuh kasih sayang dan teguran yang membina, kita boleh melahirkan anak-anak murid yang bukan sahaja bijak, malah berbudi pekerti dan tinggi integriti. Guru-guru serta anak-anak murid sekalian, pelaksanaan wira SK Darul 6, SKJ 6 diharapkan dapat membawa impak besar kepada sekolah ini. Kita akan mewujudkan suasana sekolah yang lebih harmoni, selamat dan menyeronokkan. Kita juga mahu membentuk komuniti pembelajaran yang positif di mana murid-murid saling menghormati, guru saling menyokong antara satu sama lain dan semua warga sekolah bergerak seiring ke arah kejayaan. SKJ to the next level. Saya yakin dengan komitmen guru-guru dan semangat anak-anak sekalian, kita mampu menjadikan wira SKJ sebagai satu budaya yang hidup di SK Darul 6. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran wira SKJ dan semoga program ini memberi manfaat dan kekal menjadi satu kebanggaan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.